Janganlah kita jawab, produk kami memang berkesan kak, memang paling power. Itu lemah tu. Kalau customer tanya harga lepas tu senyap, jangan terus salahkan customer. Mungkin cara kau respon itu yang buatkan dia turn off nak beli. Sebab ramai sales team dekat WhatsApp sebenarnya bukan menjual, tapi dia cuma jadi akak kaunter pertanyaan macam dekat mall. Bila customer tanya berapa harga, tim sales tu pun jawab, RM100 kak, beli sekarang. Nampak tak? Kita cuma jawab apa yang customer tanya je, tapi kita tak consult dia. Kita tak guide customer tu. Itulah yang buat kebanyakan customer turn off terus nak membeli. Sebab itulah customer boleh senyap. So kalau korang nak customer terus layan WhatsApp kau, gunakan 3 step ni. Yang pertama, setuju dulu. Jangan terus lawan customer. Kalau dia cakap mahal, jangan terus defend produk. Setuju dulu dengan concern dia. Nombor 2, baru bagi point kita. Sebab apa produk kita ni berbeza dari yang lain. Bagi bukti, bagi reason, bagi jaminan. Dan yang ketiga, tanya dekat customer nak A ke atau B. Jangan biar customer fikir sendiri. Kita yang bagi dia pilihan supaya conversation terus bergerak. Contohnya customer tanya kita, mahal lah, saya try yang lain tapi tak berkesan lah. Janganlah kita jawab, produk kami memang berkesan kak, memang paling power. Itu lemah tu. Tapi korang jawab macam ni, saya setuju cik, sebab memang banyak produk kat luar sana yang claim macam-macam tapi semua tak betul. Lepas tu baru masuk point kita. Sebab tu produk kami ni ada sertifikat, ada testimoni, ada money back guarantee supaya cik lagi yakin bila nak cuba. And then korang tutup dengan soalan pilihan. So cik nak yang mana? Nak yang murah ke atau yang lebih selamat dan berkesan? So nampak tak beza kat situ? Kita tak gaduh dengan customer, tapi kita setuju dulu, kita bagi point, lepas tu kita control conversation dengan soalan. Sebab dalam WhatsApp kalau kau cuma jawab soalan, customer akan fikir sendiri. Tapi kalau kau consult dia, customer lagi senang nak bergerak ke next step. Daripada intro masalah sampai ke payment. Sebab tu AI WhatsApp pun bukan sekadar jawab FAQ. AI tu kena tahu buat flow, kena tahu bila nak setuju, bila nak tanya soalan, bila nak push customer kepada next step untuk buat payment. So aku ada buat AI WhatsApp Sales Closer Chatbot, nama dia Waska. Dia dibina untuk bantu reply customer, bukan untuk jadi FAQ je, tapi untuk close sales sekali sampai dapat receipt. Kalau korang nak try Waska, cuba komen Waska.